Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat kembali ke saluran informasi bantuan kewangan yang membawakan kemas kini paling sahih dan tepat buat anda. Fokus laporan utama kita pada kali ini adalah untuk meneliti siri pembayaran bantuan kewangan kerajaan yang telah disahkan bakal berlangsung sepanjang minggu kedua dan minggu ketiga bagi bulan Mei 2026. Memandangkan terdapat pelbagai kategori bantuan yang akan disalurkan, adalah sangat penting bagi setiap penerima untuk memahami perincian tarikh serta amount yang terlibat bagi memudahkan urusan perancangan bajet keluarga anda. Kerajaan telah menyusun garis masa penyaluran ini secara berperingkat bermula awal minggu kedua sehingga penghujung minggu ketiga bulan ini. Memasuki minggu kedua bulan Mei, tumpuan utama akan terarah kepada dua inisiatif bantuan yang sangat penting bagi rakyat. Pertama adalah penyaluran bantuan tunai subsidi diesel atau dikenali sebagai Budi Diesel yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Mei 2026. Penyaluran kali ini merangkumi permohonan baharu, rayuan, serta proses kemaskini maklumat yang telah berjaya diluluskan oleh pihak kementerian sehingga bulan April yang lalu. Pada tarikh yang sama, yaitu 8 Mei, satu lagi penyaluran besar akan bermula, yaitu pembayaran bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Bantuan JKM ini melibatkan pelbagai pecahan kategori khusus. Antaranya termasuklah bantuan warga emas, bantuan untuk kanak-kanak, serta allowance khas bagi pekerja dan bantuan untuk individu orang kurang upaya yang tidak berupaya bekerja. Penyaluran ini biasanya dilakukan secara berperingkat mengikut sistem perbankan negeri masing-masing. Bagi minggu ketiga bulan Mei pula, rentak penyaluran bantuan akan menjadi lebih rancak dengan fokus kepada bantuan sara hidup dan bantuan khusus mengikut wilayah. Sepanjang tempoh minggu ketiga ini, proses pengkreditan bagi bantuan bulanan JKM akan diteruskan secara intensif bagi memastikan tiada penerima yang tercicir. Tarikh 15 Mei merupakan tarikh yang amat signifikan kerana ia melibatkan pembayaran bantuan sara hidup atau BSH khusus untuk komuniti nelayan. Di bawah skim ini, nelayan darat akan menerima bantuan sebanyak RM250, manakala nelayan laut pula akan menerima sebanyak RM300. Selain itu, bagi rakyat di Bumi Kenyalang, bantuan khusus melalui Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau SKAS juga akan dikreditkan pada 15 Mei. Menariknya, bantuan SKAS kali ini hadir dengan amount yang telah ditambah baik bagi semua kategori merangkumi isi rumah, individu bujang dan juga warga emas. Laporan kita juga menyentuh mengenai penghargaan buat para pejuang negara iaitu Veteran Angkatan Tentera Malaysia atau ATM. Khusus buat veteran ATM yang tidak berpencen dan telah mencapai usia 60 tahun ke atas, satu pembayaran bantuan sebanyak RM500 telah dijadwalkan. Proses penyaluran ini akan bermula pada 15 Mei dan dijangka berlarutan sehingga 19 Mei 2026. Para veteran dinasihatkan untuk menyemak akaun secara berkala dalam tempoh tersebut kerana proses pengkreditan mungkin mengambil sedikit masa bergantung kepada urusan teknikal perbankan. Secara keseluruhannya, fasa minggu kedua dan ketiga bulan Mei ini boleh dianggap sebagai tempoh kritikal bagi penyaluran pelbagai inisiatif bantuan tunai demi kesejahteraan rakyat. Sebagai kesimpulan laporan ini, semua penonton dan penerima bantuan diingatkan untuk sentiasa peka dan menyemak akaun bank atau medium pembayaran digital masing-masing mengikut garis masa yang telah dinyatakan. Segala perincian yang dikongsikan ini adalah berpaksikan kepada jadual rasmi yang telah dikeluarkan bagi menjamin ketepatan maklumat yang anda terima. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua rakyat yang layak menerima manfaat daripada siri bantuan pada bulan ini. Pastikan anda terus mengikuti saluran ini untuk mendapatkan segala kemaskini serta perkembangan terbaru mengenai status bantuan kewangan negara pada masa hadapan. Demikian video kita pada kali ini, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.